Okay, hari ini kita nak belajar kata apa? Kata nama. Okey, apa tu kata nama? Kata nama terbahagi kepada berapa? Semua tak tahu kan? Okey, cikgu cakap kata nama terbahagi kepada dua, iaitu kata nama am dan kata nama taas. Okey, jom kita tengok satu-satu dulu. Apa tu kata nama am? Okey, jom kita tengok slide yang cikgu sediakan. Okey. Zulaikha baca ni. Bangun, ya. Baca. Kata nama am ialah perkataan yang merujuk manusia, haiwan, tempat, benda dan tumbuh-tumbuhan secara umum. Okey, pandai duduk. Okey, Adli pula. Kata nama am ditulis dengan huruf kecil, kecuali kata nama am yang menjadi permulaan Ya. Okey, terima kasih Adli. Okey, apa tu kata nama am? Kata nama am merujuk kepada manusia, haiwan, tempat, benda dan tumbuh-tumbuhan secara umum. Okey, cikgu nak tanya, siapa manusia? Cikgu. Pandai. Awak semua ni manusia. Jadi kita tergolong dalam kata nama am. Okey, seterusnya haiwan. Siapa boleh bagi contoh haiwan? Kucing. Kucing, burung lagi? Semut, betul. Itu semua kata nama am. Dia kata lagi, kata nama am ditulis dengan huruf kecil. Kecuali kata nama am yang menjadi permulaan ayat. Pandai. Okey. Kita tengok kata nama am untuk orang macam kita. Kat rumah kita ada siapa? Adik. Ada adik. Lagi ada siapa? Ada anak. Ada abang, ada abang, ada ayah. Semua yang melibatkan manusia ialah kata nama am. Okey. Okey, kita tengok pula benda. Benda ni di sekeliling kita. Okey, siapa boleh cakap apa yang dinampak kat sekeliling kita ni? Buku lagi? Pensel lagi? Pensel tak? Lagi apa? Pembaris. Meja, kerusi, pembaris. Itu semua kata nama bagi benda. Okey. Okey, kita tengok pula haiwan. Haiwan ni semua yang ada dekat hutan ke dekat air ke haiwan ialah kata nama okey, so bagi contoh haiwan. Ikan, gajah, apa lagi? Buaya, kucing. Semua haiwan tu ialah kata nama am. Okey. Kita tengok pula kata nama khas. Okey. Ada ni baca kata nama khas. Kata nama khas digunakan untuk menyebut sesuatu nama secara khas. Okey. Ni yang pula. Digunakan bagi menyebut nama orang, binatang, tempat dan benda. Okey, duduk. Zulaikha pula sambung. Permulaan huruf pada perkataan kata nama khas mestilah ditulis dengan huruf besar. Okey, pandai. Okey, kita tengok pula kata nama khas. Kata nama khas digunakan untuk menyebut sesuatu nama secara
Okey. Kata nama khas hidup. Okey, contoh dia manusia. Tok dalam ni hidup tak? Dalam hidup. Awak hidup tak? Hidup. Hidup. Awak nama apa? Zulaika. Zulaika. Zulaika tu kata nama apa, kata nama khas? Kata nama khas. Khas. Pandai. Betul. Kita tengok pula haiwan. Apa ni? Harimau. Harimau. Apa nama harimau ni? Bak belah. Bak belah. Apa lagi nama haiwan yang lain? Rainbow. Rainbow. Rainbow tu apa? Ayam tok dalam. Betul. Si tompok. Si tompok untuk siapa? Kucing Untuk saya. kucing. Pandai. Okey, kita tengok pula kata nama khas tidak hidup. Okey, kita tengok contoh dia. Tempat. Okey, tempat hidup tak? Tak. Tak hidup kan? Jadi dikelaskan tidak hidup. Okey, contoh tempat dia bagi. Tempat mana lagi? Kata nama khas. Cameron Highland. Cameron Highland lagi. Minggu lepas. Okey, minggu lepas. Awak ada siapa-siapa yang pernah pergi? Saya. Pergi mana? Saya pergi Langkawi. Langkawi. Apa lagi? Sekolah kita nama apa? Institut Pendidikan Guru Kampus Dato' Oh. Razali Ismail. Pandai. Kata nama khas juga. Dan seterusnya iaitu Benda. Benda. Okey, siapa boleh bagi contoh benda selain daripada jam ni? Gucci Prada. Kunci untuk beg. Okey, lagi apa lagi? Adeline. Telefon Samsung iPhone Samsung. Pandai. Okey. Ada ni. Tahu. Hmm. Sama je saja. Apa beza? Siapa boleh cakap dekat cikgu? Apa beza kata nama? Yang kata nama khas? Jawab kau lah. Siapa boleh? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Cikgu Ali. Ada nak cuba? Tak berani ya? Tak apa. Jom kita tengok sama-sama. Jom kita tengok sama-sama. Okey. Kata nama contoh bagi manusia, cikgu. Cikgu tu orang, tapi cikgu tu tak ada nama. Dia jadi kata nama Tapi bila kita dah bagi cikgu ni nama, contoh cikgu Sarah, dia dah jadi kata nama khas. Contohlah, doktor. Doktor kata nama apa, kata nama khas? Doktor tak ada nama, cikgu kan? Doktor tak ada nama. Kata nama Am. Kata nama pandai sebab dia tak ada nama. Kalau saya bagi nama doktor tu, contoh Doktor Muhammad. Doktor Muhammad kata nama ke kata nama khas? Nama khas. Kata nama khas sebab Awak jangan jauh saya. Sebab dia ada nama. sebab dia ada nama, dia dah jadi kata nama khas. Kalau dia kata nama dia doktor saja. Bila kita dah bagi dia nama, dia jadi kata nama khas. Okey, kita tengok contoh lain lagi. Okey, kita tengok. Kita tengok bagi tempat pula. Kata nama bagi tempat. Sekolah. Sekolah. Tu sekolah, ni sekolah, ni sekolah. Semua sekolah dia dengan huruf kecil sebab dia kata nama Bila kita macam mana tiba-tiba dia jadi huruf besar ni? Kenapa? Sebab dia dah jadi dia dah ada nama. Dia dah ada nama, dia dah ada huruf khusus. Jadi dia akan dipanggil kata nama Kata nama khas. Faham pun. Okey, ni contoh bank ni. Apa ni bank ni? Kenapa ni? Tempat simpan duit. Tempat simpan duit. Kenapa bank ni huruf kecil? Sebab dia Tak ada nama. Untuk kepada banyak-banyak bank. Banyak-banyak bank. Okey, bila dia dah jadi huruf besar semua ni, Sederhana menunjukkan satu je bank tu. Tu nama bank tu. Okey, faham. Faham? Okey. Cikgu. Okey, kita tengok telefon pula. Telefon semua orang ada telefon. Ada. Apa telefon awak? Apa telefon awak? Telefon awak nama apa? Nama Lenovo, cikgu. Nama Lenovo. Xiaomi, Lenovo, Samsung, apa tu semua dah jadi kata nama khas. Sebab kita dah bagi nama dah kat dia. Kalau telefon saja dia jadi kata nama dia tulis dengan huruf kecil. Kalau dah nama kata nama khas, kena tulis dengan huruf besar.
main dia. Kamu kena, lepas ni cikgu akan tunjukkan dice dan tu. Kamu pun roll lah. Lepas tu kamu pun gerak 1, 2, 3. Lepas tu bila kamu mendarat di nombor-nombor ini, cikgu pun akan buka soalan berdasarkan nombor ini. Kamu pun kena jawab. Kalau kamu betul baru boleh gerak kat sini. Kalau tak kamu kembali ke mula. Faham? Faham. Okey, lepas tu siapa yang tertinggi? Satu soalan betul sama dengan 2 point. Jadi siapa betul dapat 2 point. Siapa salah, cikgu akan tolak 1 markah. Okey? Okey. Faham. Jadi siapa sampai dulu, siapa tamat ni? Menang. Dia Ada menang. hadiah ke cikgu? Ada. Okey. Jom kita mula. Jadi kita mula. Siapa nak gerak dulu? Nazlah ke Zulaikha? Saya dulu. Zulaikha. Okey, yeay. Sabarlah, awak ni lah. Jadi kita pun bukalah dadu ni. Lock sikit. Cikgu nak dia ada 6 je. Jadi Zulaikha boleh bangun. Zulaikha kena roll. Banyak berdepan. Dua je. Banyak lah tu. Kamu bila token? Saya nak warna pink. Ambil. Saya pula cikgu. Sabarlah. Cikgu saya pula. Ya. Cikgu saya nak main pula. 1, 2. Tunggu dah turn awak. Jadi soalannya berbunyi 1, 2. 1, 2 ini soalannya. Baca ke cikgu? Baca. Antara berikut Ya. manakah yang Semuanya. semuanya ialah kata nama khas? Jadi Mana soalan cikgu? sabarlah, cikgu nak buka timer ni. Alamak. Bukan soalan ni. Sorry. Saya tahu. Yang ni cikgu. Saya tahu. Saya rasa ni. Awak Saya tak tahu. boleh jawab lagi. Saya nak cikgu. Okey, tengah Tak tak. tahu. Masa ambil jawab. 2, 3. Betul. Yeay, Cikgu cikgu jawab. satu. Okey, Nazlah pula. Saya pula. Kita roll dadu. Saya pula. Buat saya dapat banyak. Alah, cikgu. cikgu. Mana Aci? Aci tak Aci? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tengok soalan nombor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan 5 situ. 4 tu. Cikgu dengan Eh, dia. awak lagi mengira lah. Okey, baca Antara berikut manakah ayat yang hanya mengandungi kata nama Ya. Okey, pilih. Cikgu nak start masa. Nak ambil lah tu. Salah. Salah. Okey, tengok jawapan. Cikgu guna botol satu Ah, markah. betul. Kita lambat tak? Lagi. Saya tak dapat ni. Betul. Tambahlah. Cikgu ni tua dah. Zulaikha. Yeay. Nazlah.
Yeay! 4. Jawab paling banyak sudah 1, 2, 3. Apa sama tak Zulaikha? 1, 2, 3. Cikgu ni pandai kira ke tak? Saya pula. Tujuh cikgu. Saya pula. Tak betul soalan ni. 7 cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Susahnya cikgu. Okay. Ayah saya bekerja sebagai seorang melangkah api. Melangkah api? Kenapa sama semua cikgu? Dalam pekerjaan cikgu berikan mana belajar kata nama? Tak ingatlah cikgu. Total 1 poin. Yang ni ikut cikgu. Sabar, masa. Yang ni ikut cikgu saya tak ingatlah cikgu. Tak boleh main kod-kod itu. Cikgu tak ingatlah. Habis masa dah. Okay, kita tengok Betul. Yeay, betul. Zulaikha boleh gerak. Geraklah Zulaikha. Tak. Boleh bintang. Berapa cikgu? 3. 2 je. Dua je. Kan cikgu kurangkan 1 kan. Oh. Dia kecil Zulaikha. Dia kecil je 1. Okay, dah sebelah pula. Saya pula. Apologize. Eh. Kita button. 5. Menang dah tu. Saya Menang menang. tak banyak. Mana Aci? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 11 11 soalan dia yang ni. Okay, baca dulu. Apakah kesilapan dalam ayat ini? Kami melawat kota Cikgu masa mana cikgu? Ini baca soalan dulu. sekolah. Ya, okay. Kalau rasa Okay, 4, 3. Dia ada kesalahan. Kita tengok ya. Saya tahu kita sendiri. Entahlah. cikgu saya tak nak buat bintang. Sakit lah mungkin. Kenapa tak bagi cikgu yang buat tadi? Cikgu. Cikgu, you dah Awak ni bukan makan pen. bintang apa tu macam tu? Okey, Zulaikha pula. Merul. Eh, Kau pergi dekat tab roll tu. Sebelah dia tu. Satu lagi satu. Sikit je ni. Dia pun baik kali cikgu. Dua. Ada orang dia dapat 2. lima cikgu, cikgu. Lima lah cikgu, cikgu. Tak boleh. Lima lah cikgu. Cikgu, sikit sangat lah. Salah cikgu. Soalan dia. Dia tak buat cikgu. Okey, yang ni. Kau nampak. Okey, baca dulu. Manakah ayat di bawah yang salah dari segi penggunaan kata nama khas? Awak faham tak soalan ni? Faham. Maksudnya awak pilih ayat yang menggunakan kata nama khas yang salah. Oh. Ataupun dia tak menggunakan kata nama khas tu. Okey, kita start masa. Okey. Okey. Cepat Zulaikha, 6. Ni cikgu. Si, tak ada tanda huruf besar pun. Tu, okey. Kita tengok Betul. Betul. Yeay. Belum bintang lagi cikgu. Tapi telah. Okey, dua. Dia pusing banyak kali. Dia banyak kali. Awak ramai kan tak suka. Saya dah kena kurangkan 1 poin. Tapi Awak tak jawab tadi kan? cikgu yang tak bagi tahu awak. Awak yang tak pernah Sebab sekolah. awak yang tak satu ni. Sepatutnya kurang Dia dah satu lagi, poin, cikgu. Cikgu bias. Dah salah awak pergi. Awak pergilah bro. Tak Saya- baik tak Apa yang cikgu bias dia? Kamu ni cikgu ada 1 poin. 1 poin. Saya tak dapat 2 poin. Saya nak dapat 6 kali ni. 1 je cikgu. 1 je
Sabar ya, cikgu pilih soalan. Okey, yang ini lah. Terserah. Antara yang berikut Ya. manakah ayat yang memenuhi kata am? Kami selalu makan malam bersama keluarga Imam. Puan Aida selalu membeli barang dapur di pasar raya. Anis dan Hana suka membaca buku cerita di perpustakaan. Dan Cik Razak mengajar
Tempat yang cikgu lahir tu dekat lain. So dekat kantin. Cikgu kat Ivy kat kawasan. Tidak. Jadi, cikgu nak awak semua buat latihan. Boleh? Tadi kita nak buat latihan last kali. Ini last kali. Dari awak nampak tak apa kat depan? Merah menariknya. Wah. Ini cikgu ada bawa satu permainan. Satu nanti awak tulis dalam buku boleh. Tapi kita akan main sedikit. Okey, cikgu akan draw. Nanti nama yang terpilih awak tanda depan. Cikgu ada soalan. Apa? Nak madam. Kejap je nanti cikgu tengok Okey, cikgu madam. Aku ada benda tak ada. Yalah. Cikgu, cepat cikgu. Okey. Cikgu dah ke cikgu? Okey, dah. Okey, cikgu mula boleh? Boleh. Adli, cikgu nak minta tolong. Adli, cikgu nak tolong bawa kursi di depan boleh? Okey, boleh. Cikgu nak sadar kan? Macam ni cikgu pilih aku sebab aku kuat. Betul, pandai. Daripada kau. Tak apalah. Saya- Cikgu suruh naskah ini. Saya tak naklah biar kehebatan saya. Semua boleh nampak? Boleh. Sampai ke SpongeBob. Cikgu ni Mr. Krab, Krab. pandai. Okey, cikgu cakap apa nama? Cuba cakap apa nama? Mr. Crab, come here. I want you. Cikgu bagi 8-nya. Cuba buat 1, 2, 3. Lapanya. Pandai nama cikgu. Okey, cikgu akan pilih ya. 1, 2, 3. Yo, tolong lakukan yang selap. Wah! Yeay, Mai, sini ke depan. Okey, cuba Mai pilih perkataan dekat burger ni. Yang mana burger paling nampak sedap? Ni bukan ni. Cepat cikgu saya pula. Okey, cuba baca. Hospital. Adli cuba eja. HOS host PIATAA tal. Hospital. Etal. Etal. Pandai. Okey, Nazlah rasakan. Mai rasakan. Hospital tu kata nama ke kata nama khas? Kata nama dia besar. Kata nama. Ya ke? Cuba fikir. Cikgu cabut kejap ni. Kenapa cikgu yang rasa banyak sangat? Cikgu nak tulis perkataan yang awak semua dah pilih. Nanti senanglah awak semua nak buat latihan dalam buku kan? Kata nama. Okey. Dah okey? Okey, masukkan. Siapa lapar? SpongeBob lapar. Sebab lapar lagi. Okey, betul tak kawan-kawan? Betul. Wah, pandai. Tahniah Nazlah. Okey, Wah, tulis perkataan saya tak hospital rasa ni. pula. Sabar. Ini marker Nazlah. Marker cikgu. Tulis nama saya ke? Tulis 1,
Okey. Okey, siapa nak bantu Adeline? Kata nama Amwil. Siapa nak bantu Nas? Kata nama Kas. Kata nama Kas. Kata nama Kas. Mr. Crab lapar. Ah. Wah, pandai. Betul. Terima kasih Adeline. Bijak sekali. Bijak Nas. Okey, seterusnya. Ralai sabar ya. Semua akan dapat giliran. Wah, Zulaika. Okey. Cuba Zulaika pilih yang mana burger paling sedap di sini. Burger ni. Eh? Oh, baiknya Adeline. Terima kasih Tuan Cik dah bagi sangka. Okey, baca dekat kawan-kawan. Apa yang awak dapat? Doktor. Doktor? Doktor Nas. Doktor Nas. Okey. Awak tulis Doktor Nas dekat depan. Doktor Nas yang dalam TikTok ke cikgu? Ya. Nas. Oh. No. Betul-betul. Doktor Nas tu suka masak kan? Ya. Doktor Nas tu suka masak. Ya. Ya, dia suka masak cikgu. Pandai. Pandai Zulaika tulis. Okey. Okey, Doktor Nas ni kata nama am atau kata nama khas? Kata nama Kas. Sebab Okey. sebab dia nama orang. Pandai. Okey, masukkan. Kenyang dah Mr. Crab dapat makan burger. Seterusnya. Okey. Cikgu banyak bagi soalan ni. Semua orang akan dapat. Jangan risau ya semua. Okey, cikgu. Okey. Saya. Datang depan, main. Okey, cepat. Ada pilih. Nak burger yang mana? Prosperity, daging, ayam, benjol. Saya nak burger mirror. Oh, boleh. Okey, baca dekat kawan-kawan. K-Ika, L-A-Lan, T-A-T-T-E-A-N. B-A-N, Nantan. Terima kasih tolong Nantan. Siapa asal Nantan kat sini? Saya. Oh, Saya nama saya kat Bali. Oh, hari raya dah. Dia buka asal Kelantan tu dari mana? Oh, dari Perak. Bagus tak boleh tulis Kelantan? Saya nak tulis. Kelantan ni nak kata nama am atau kata nama khas? Okay, semua cuba teka. Kata nama. Ya ke? Apa yakin Adli? Betul. Adli. Terima kasih Adli. Okey, seterusnya. Lah. Baca dekat kawan-kawan. Si Tompok. Nama kucing saya si Cepaka. Oh, ni si Tombol Okey, tulis kat depan. Cikgu nak awak tulis. Cantik ke tidak tulisan? Dia lah cantik. Tulis 5 titik. Lepas tu awak tulis si Tombol. Huruf S tu besarkan sikit. Tak besar lagi ke cikgu? Tak nampak. Kesian kawan-kawan awak yang dekat belakang. Okey. Si Tombol kata nama am atau kata nama khas? Saya
burger bersama SpongeBob. Okey, sebab letak fun SpongeBob. Okey, pandai betul. Baju ni kata nama Okey, baju ni dia kata nama apa? Saya. Kata nama benda hidup benda. Pandai. Yeay. Tahniah Adli. Ya. Okey. Cikgu pilih dua orang lagi Okey, cikgu. Okey, Sarah. Siapa Sarah? Siapa Sarah? Saya. Siapa Hadik hari ni? Hadik. Siapa yang pilih? Okey, Sarah nak burger mana? Ada 3 lagi. 3 je lagi. Okey, ambil. Saya dapat cahaya. Tulis. Okey. Dia dekat kawan. Adli dengar tak? Dia kata tak, cikgu. Okey, kau akan lagi Nazlah. Kau akan lagi Sarah. Menyebut Cahaya. Okey. Cuba Nazlah tulis dekat sini. Nazlah pandai tulis. Sarah pandai tulis. Okey, cuba tulis. 7 titik cahaya. Okey. Kata nama Am ke kata nama Kak? Kata nama Am. Okey. Tekan. Okey, pandai betul. Okey, seterusnya. Nuzu. Siapa Nuzu? Awak ni. Mary ni. Okey. Saya. Okey, Mary depan Nuzu. Okey, ada 3 lagi tu. Dah lagi tu 3. Boleh. Dia nak kerusi dengan meja. Okey. Sebab kita pun ada kerusi dengan meja. Okey, baca dekat tunjuk dekat kawan-kawan. Awak dapat apa? Saya ambil 2. 1 Perica Euro SIC. Pandai. Satu lagi? Meja. Pandai. Okey, tulis kat depan ni. Tulis. Cikgu nak awak tulis. Buat line baru ke? Boleh tu buat dekat tepi masjid. Kenapa saya ketiga dengan cikgu? Okey, 8. Awak tulis. Kerusi. Cikgu bukan saja suruh awak tulis. Nanti senang awak nak buat kerja kan? Meja apa lagi cikgu? Meja. Okey, pandai. Okey. Kerusi dan meja ni kata nama Am atau kata nama Kas? Siapa tahu? Kata nama Am. Kenapa Am? Kenapa Am? Awak yakin Nas? Okey. Betul. Okey, pandai anak nama cikgu. Tepuk tangan semua. Okey, last kali. Orang paling akhir. Siapa nak? Tak ada nama dah. Siapa nak? Cikgu Saya. bilang 1, 2, 3. Saya. Angkat tangan Okey. Saya. Adli nak? Okey, mana nak depan? Okey, last. Ya Allah. Hati-hati ya semua. Dia dah lagi. Lepas cikgu boleh dekat anak. Tak apa. Kita belajar. Okey, baca dekat kawan-kawan. CIKC. Ciubu. Cikgu. IEBEKA. Ika. Pandai. Ika. Kita dekat depan. Sekejap cikgu. Cikgu. Tak muat ke dia dekat bawah tak? Okey, masukkan. Kata nama Kas ke kata nama Am? Kata nama Kas. Sebab nama cikgu. Pandai. Okey. Tahniah.
Awak fikir nanti. Lepas tu, okey, awak tulis kata nama kan? Awak buat anak panah. Dua macam ni, kat tepi. Awak tulis kata nama A. Satu lagi, awak tulis kata nama Sabar K. cikgu. Okey, cikgu tunggu. Satu lagi kata nama apa cikgu? Kata nama khas. Boleh? Boleh ikut Nazila? Boleh. Sarah dekat belakang boleh? Boleh tulis? Okey. Nuzul boleh? Okey, mana? Okey. Tadi kan kita dah jawab soalan dekat depan kan? Cikgu dah suruh awak semua tulis 10 perkataan yang ada. Jadi dari kita sama sebentar ni cikgu besarkan sikit Oh. Siapa tak nampak lagi boleh tanya cikgu ya. Okey. Okey, dari ada sekitar 10. Okey, dari hospitalnya awak kelaskan dekat mana dia, kata nama A ke, kata nama khas ke, boleh? Boleh. Cikgu bagi masa kepada awak 7 minit untuk buat, boleh? Boleh cikgu. Okey, 1, 2, 3, mula. Cikgu nombor 7 tu apa cikgu? Tak nampak. Cahaya. Cahaya. Sekejap ya, cikgu set masa. Adli nampak tak meja cahaya ni? Tak nampak cikgu. Sekejap, cikgu meja. Fikir betul-betul Nanti awak hantar buku, cikgu tak ada. Kalau siapa dapat betul semua, cikgu bagi star banyak-banyak. Boleh? Dah siap. Sabarlah. Ya ke dah siap? Dah Cuba siap. tengok betul-betul. Dah siap. Lambatnya. Sabarlah. Hias cantik-cantik tau. Saya tak Ya nak ke? ke. 1, 2, 3, 4, 5. Lam dekat belakang dah siap. Laila tu. Buat-buat. Azhara, jangan main dengan Adeline tu. Buat kerja elok-elok. Hai, cikgu. Saya nak hias lah. Dah siap. Dah siap? Ya cikgu. Cikgu nak satu orang tolong bagi kepada cikgu rumusan apa yang kita dah belajar dari lagi. Dari cikgu ajar awak cuba beritahu ni gambar apa. Lepas tu kita main Monopoly tadi. Lepas tu kita suap-suap SpongeBob dan Mr. Krab. Boleh? Cikgu nak tahu apa yang awak dapat dari pembelajaran hari ni. Boleh cikgu. Siapa nak datang depan? Saya. Okey,